guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni aku dah buat vlog sebab hari ni ada TV baru sampai. TV tu aku order daripada Shopee. Dia brand daripada China. So sajalah aku nak buat unboxing. Lepas tu nak pasang. Lepas tu nak review kat korang lah macam mana TV tu okey ke tak. So sekarang ni kita dekat luar sebab kita nak pergi beli lunch. So ini anak-anakku. Seorang dalam kasit, seorang muka masam sebab tengah lapar. So kita pergi beli makanan dekat Bandar Tun Razak. Kalau korang nak beli kat sini tau, dekat Medan Selera, Bandar Tun Razak, gerai Kak Ina. Dia punya nasi ayam crispy sangat-sangat sedap. Lepas tu dia ada lauk-lauk lain lah. Ada nasi lemak ayam crispy, ada ayam penyet. So macam-macam lah korang boleh pilih kat situ. Aku suka makan gerai Kak Ina tu daripada pregnant kat adik. Sampailah adik keluar. Sekarang ni adik dah 5 bulan. So memang suka makan kat situ. Kalau kita orang tak keluar pergi mall, kita akan tapau makanan kat situ lah. Memang sedap. Lepas tu anak pun suka makan kat situ. So now kita dekat Permaisuri. Betul-betul ni stadium. So kat sini ada satu gerai tu, Chanduri Coffee tau. So kat situ korang boleh beli air yang macam air coklat ke. Ya dia yang big cup tu macam-macam flavor ada. So memang sedap lah. Akak tu buat pun sedap. Nanti sekejap. Sekejap. Anak kelaparan. Kelaparan dia. Adik dah bangun. Adik dah bangun. Sekejapnya adik tidur adik. Adik tak ada mood ke? Ha? Adik tak ada mood ke? Baru bangun ni. Ni budak tebab ni. Ha? Dah usia Asyam ni. Dah usia Asyam ni. Budak tebab ni. Kakak macam biasalah. Kesian Kak Acik ni sebab dia seorang-seorang je kat situ. Lepas tu gerai dia kecil. Dia jual puding caramel. So kita orang try lah. Nanti kalau sedap korang boleh beli tau Kak Acik ni. Sian dia. Lupa air matcha dia. Atas tu ada coklat chip. Lepas tu dia tabur serbuk matcha. Lepas tu ni rupa nasi ayam dia. Ayam goreng crispy. Dengan dia punya sos dengan kicap. Lepas tu dengan sup. Sebenarnya kita makan. Nasi lemak ayam crispy. Nasi lemak, nasi ayam. Nasi ayam crispy. Back. Ni kita makan. Sedap gila tau. Tak makan. Sup. So kita letak kicap dia. Lepas tu ni yang paling sedap. Dia punya sambal. Sambal dia tak pedas. So dia ada bagi kubis dengan salad. Sebenarnya kubis dia yang sedap tu.
so ini smart TV tu. So kita orang beli ni dekat Shopee. Dia besar ni lah. Kejap lagi Faiz buka ni akan nampak lah besar mana TV tu. Yang pasti aku beli 43 inci. So aku beli TV ni masa 11.11 hari tu. So dapat dah dalam RM600. Kalau tak ada 11.11 tu mungkin dalam 700 lebih macam tu. Kita dah pasang dah TV. TV ni saiz 43 inci. Color dia semua okey lah. Cumanya kita orang tak boleh nak buka Netflix. Daripada tadi kita orang try uninstall, install. Last dah give up. Connect je dengan PC. 2,000 years later. Bawa kakak pergi jalan. Apa dia nak buat tu? Adalah akal dia tu. Kakak Izara. Jangan ya. Don't. Adik sedap tidur. Kakak tak nak jalan. Bila orang bagi peluang tak nak jalan. Adik first time dekat luar malam-malam. Papa Yugi. Are you upset? Tadi dia buat macam ni. One eternity later. Last dapat juga buka Netflix. Kita contact dia punya customer service semua. Apa nak buat semua. So akhirnya berjaya. Okay. So nasihat aku nak guna boleh. Tapi dia macam susah sikit lah nak set up. Kalau korang jenis yang penyabar okey lah. Kalau tak sabar tak payah lah.
Lepas tu macam YouTube pun sama juga, kena set up. Semua benda kena set up lah cerita dia. Tapi yang paling cepat set up YouTube. So lepas dah belik-belik, apa yang aku boleh cakap is TV ni dia sesuai dengan orang yang ada internet yang laju. Macam kat rumah aku ni kan ramai yang pakai, jadinya internet agak slow. So apa benda nak login semua agak slow. So aku pula bukan seorang yang penyabar, jadinya agak sakit hati lah kat situ. Tapi okey je sebenarnya kalau internet kau laju. Lagipun dia nipis and ringan. Dia TV yang version baru. Sebab kita orang punya TV dulu version yang 2011 lah. Jadinya dah lama. So kita tak update. So bila dah pakai baru ni rasa macam pelik. Sebab dia ringan, nipis. Lepas tu first time pakai smart TV. So best lah, best sebenarnya. Dengan dia punya sound lagi, dia punya colour terang. So sebenarnya okey je. Tapi bab nak set up tu agak menyakitkan hati sikit lah. Kalau boleh bersabar, then korang boleh beli TV ni. Okay?